Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang kepada semua. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru pembimbing yang budiman seterusnya, hadirin dan hadirat warga dewan yang penuh karamah sekalian. Berdirinya saya di atas pentas ramad ini adalah untuk menzahirkan sebuah wacana pemikiran melalui mauduk pidato yang berbunyi, sebarkan Islam kita kawan dengan tonggak madani iaitu kesejahteraan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum lidah meniti hujah, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa utama pidato saya, sebarkan Islam, merujuk kepada tanggungjawab kita menzahirkan keindahan Islam sebagai agama kedamaian. Kita kawan, melambangkan keterbukaan kita dalam membina jambatan ukhuwah dan persahabatan sesama manusia tanpa mengira latar belakang. Manakala kesejahteraan pula merupakan salah satu tiang seri dalam kerangka Malaysia Madani yang menekankan keseimbangan hidup, keharmonian sosial dan keamanan yang holistik. Apabila ketiga-tiga elemen ini diadun bersama, ia membentuk sebuah formula ampuh untuk melahirkan masyarakat yang hidup rukun, bersatu padu dan diredai Tuhan. Hadirin sekalian, menelusuri hujah saya yang pertama, Islam ialah agama penyatuan yang membawa rahmat kepada seluruh alam, iaitu rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah menyebarkan ajarannya melalui mata pedang, kekerasan atau paksaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus kamu yakni wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuntutan sebarkan Islam bukanlah bermaksud kita memaksa orang lain menerima akidah kita. Sebaliknya, ia adalah seruan untuk menyebarkan nilai-nilai murni Islam iaitu keadilan, kasih sayang dan kedamaian. Apabila nilai ini disebarkan, minda yang skeptikal akan mula terbuka. Prasangka yang tebal akan mula menipis. Melalui pendekatan yang harmoni ini, kita sedang meletakkan batu bata permata dalam membina sebuah masyarakat yang sejahtera. Hadirin yang penuh santun, meniti hujah saya yang kedua. Falsafah kita kawan adalah manifestasi dakwah kontemporari yang meruntuhkan tembok perbezaan. Lihatlah lembaran sirah Rasulullah SAW. Bagaimana baginda membina kota Madinah. Baginda tidak memulakannya dengan permusuhan. Baginda memulakannya dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar serta memeterai piagam Madinah yang melindungi hak kaum Islam, termasuk masyarakat Yahudi. Baginda menjadikan mereka kawan dan rakan sekutu dalam membina negara. Hadirin yang hormati, dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, prinsip kita kawan amat kritikal. Kita perlu menolak politik kebencian dan rasisme. Apabila kita melihat jiran yang berbeza bangsa dan agama sebagai seorang kawan, kita akan saling menjaga, saling menghormati dan saling membantu ketika susah. Persahabatan yang tulus ini akan melahirkan social cohesion atau kohesi sosial yang kuat, sekaligus mengelakkan negara kita daripada terjebak dalam kancah perpecahan. Hadirin yang dirahmati sekalian, membuka hujah saya yang ketiga, tonggak kesejahteraan madani adalah acuan terbaik demi kelangsungan hidup yang harmoni. Gagasan Malaysia Madani yang digerakkan hari ini meletakkan kesejahteraan bukan sekadar pada angka-angka pertumbuhan ekonomi atau kemegahan bangunan pencakar langit. Kesejahteraan madani merangkumi kesejahteraan lahiriah dan batiniah, iaitu keamanan fizikal, ketenteraman jiwa dan keharmonian sosial. Apabila umat Islam mengamalkan tuntutan agama dengan menjaga hubungan baik sama manusia, iaitu hablum minan nas, kita sebenarnya sedang menyumbang secara langsung kepada kesejahteraan negara. Kebajikan dijaga, hak jiran dihormati dan golongan miskin dibantu tanpa mengira warna kulit. Inilah keindahan Islam yang diterjemahkan melalui sifat ihsan dan karamah insaniah
iaitu kemuliaan insan yang menjadi asas kepada tonggak kesejahteraan madani. Hadirin yang bijaksana, sebelum saya melangkah ke gerbang penutup, hujah saya yang keempat menegaskan bahawa penyebaran Islam dan mesej persahabatan ini paling berkesan melalui dakwah bilhal, iaitu dakwah melalui perbuatan dan akhlak. Kata-kata mungkin boleh menipu, tetapi akhlak yang mulia sentiasa memikat jiwa. Senyuman yang dilemparkan kepada rakan sekerja, kejujuran dalam perniagaan dan sifat rahmah ketika membantu bangsa banjir tanpa mengira kaum. Inilah terjemahan sebenar sebarkan Islam kita kawan. Apabila masyarakat melihat bahawa Islam itu membawa kesejahteraan kepada semua, maka tiada lagi ruang untuk Islamofobia atau ketakutan yang tidak berasas. Hadirin dan hadirat sekalian, konklusinya, tema Sebarkan Islam Kita Kawan yang bersendikan tonggak kesejahteraan madani bukanlah sekadar retorik di atas kertas, tetapi satu tuntutan realiti yang mesti kita jiwai. Ayolah kita ranapkan tembok prasangka, kita binalah jambatan ukhuwah, jadikanlah setiap insan itu kawan dan sebarkanlah kedamaian Islam agar Malaysia terus kekal sebagai sebuah negara yang sejahtera, aman dan makmur. Bunga dedap di atas batu, anak kancil mencari makan. Islam tersebar, kita bersatu. Kesejahteraan madani kita jayakan. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silau.